Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan hendaklah engkau pada ketika berdiri sembahyang itu menundukkan kepala padahal engkau sampaikan akan tilik matamu atas tempat sujud, supaya hadir hatimu dan jangan engkau berpaling ke kanan dan ke kiri dalam sembahyang itu. Termasuk lagi tentang sunat-sunat sembahyang. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan hendaklah engkau pada ketika berdiri sembahyang itu, masih berdiri, menundukkan kepala padahal engkau sampaikan akan tilik matamu itu atas tempat sujudmu, supaya hadir hatimu. Jadi masa sembahyang, kepala tunduk sunat, jangan lenggok. Tubuh berdiri tegak, kepala tunduk gitu sikit, supaya mata nak tengok ke tempat sujud. Sunat tengok pak sujud. Kalau kita tak tunduk nak tengok, boleh tengok tapi rohok diri tegak, tunduk gitu. Mana nampak tempat sujud. Kalau kita tak tunduk kena keling gitu. Mudah ni semayang. Tak sampai 10 minit nak. Supaya apa? Hadir hatimu. Kalau akak kepala lenggok, makruh. Kata setengah ulama, haram. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Abu Daud dan Ibnu Majah, Nabi berkata atas jalan sindik, ma bala aqwamun, apa ni orang ramai ni, yarfa'una absarahum ila sama' fi salah, mengangkat kepala mereka lenggok tengok ala kathah dalam semayang. Semayang peseng apa gini, tengok ala kathah. Ma bala mana pelik sungguh, banyak boleh kita terjemah. Ma bala benda ni, benda masa pula ni kalau Terengganu. Yarfa'una absarahum, mereka akak pandangan mereka ila sama' fi salah, maknanya bukan tengok langit, akak ke atas, maka suruh tunduk bawah. Tujuan tengok ke tempat sujud supaya hadir hatimu. Hadir hati ni sebab jasad senang hadir, hati payah. Hadir ni wak mari letak di tempat semayang. Memanglah kita duduk tempat semayang. Siapa yang nak semayang, kalau tengah duduk atas sofa, bangun pergi apa sejadah, pergi duduk tempat semayang. Senang. Orang gila boleh duduk tempat semayang. Semua orang boleh. Tengah duduk dapur, tengah goreng ikan, dah nak semayang isu. Adakah dia pergi duduk tempat semayang? Duduk tak? Dia pergi. Dia bangun. Kalau tempat semayang dia dalam bilik, dia pergi duduk dalam bilik. Tempat semayang dia ruang tamu, dia duduk ruang tamu. Tempat semayang sejid surah barasah, dia pergi duduk situ. Kalau duduk kolah belakang, tanya nak semayang, duduk dalam sah, pergi masuk atas sah. Lepas tu diri, zahir, tubuh badan. Kita dua unsur kan? Zahir dan batin. Zahir jasad, batin kita hati. Dan masa zahir duduk atas jadah, hati duduk tak? Hati duduk atas, alhamdulillah. Apa tu? Supaya hadir hatimu. Mana-mana kitab begitu. Ulama dah kata supaya hadir jasadmu. Jasad memang mari duduk atas tikar jadah dah. Hati duduk jabat, terkotak taik komputer. Faham? Hati duduk duduk muka tau. Bahagian zahir ni bahagian fiqh. Bahagian Tuhan tilik, anyu habis. Sebab itulah kata Imam Syafi'i, aku tak layak dengan syurga-mu. Betul tak? Kita pergi marah pula. Kata gitu. Imam Syafi'i tak layak. Dah kita muka poreng. Faham tak? Bila ni layak kat tangan, kena tang mikrofon atas muka. Nampak? Imam Syafi'i. Allah Rabbi, anak-anak Rasulullah. Tok Nyang dia yang kelima sampai kepada Tok Nyang yang ke-9 Rasulullah. Faham? Dia sambung waktu. Dalam 4 orang imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali, dia seorang Tok Said. Faham? Anak-anak Rasulullah. Apa Quran umur 5 tahun. Umur 15 jadi mufti. Kita 28 umur, sirah talabi. Faham tak? Ada lebih lah Imam Syafi'i.
Orang lain ni ada pula ustaz je kondai Imam Syafi'i. Bukan fa'in. Nampak? Hidung besar. Tu lain. Boleh kita nak kata lebih kurang. Nak? Ni seluruh dunia.